Bismillahirrahmanirrahim. Oh, lupa. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Okay. Nama saya Nur Najlah binti Abdul Razak. Saya merupakan exco latihan dan akademik bagi sesi 24-25. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Nama saya Muhammad Syafiq Fatri, selaku exco kebajikan 1. Hai semua. Nama saya Nur Hidayah binti Muhammad Khairi. Dalam Kelab Taha, saya memegang jawatan sebagai Timbalan Setiausaha. Okay, saya tak pernah lagi shoot video korporat dan ini merupakan pertama kalilah saya merasai macam mana keadaan kita record video korporat kan. So perasaan saya waktu dekat Kuala Kangsar, scene saya dalam kereta tau. So saya ingatkan macam senang lah kan, dalam kereta je rakam sekali lalu, tapi sebenarnya agak mencabar. Dan sebab banyak angle yang perlu saya macam mana retake. So agak mencabar jugalah walaupun dalam kereta saja. Untuk pengetahuan semua, ini kali pertama saya shoot video korporat sama Kelab Taha. So perasaan saya berasa gembira, seronok tak terkata. Ini merupakan kali pertama saya shoot video korporat. Perasaan saya, dia mula tu tak best lah, mula macam bosan. Aduh, apa benda ni video korporat kan. Lepas tu last bila kita dah buat benda tu, jadi macam best pula. Cabaran saya dalam shoot video korporat ni dekat Kuala Kangsar, scene saya kat dalam lift. So dia macam agak menguji kesabaran sebab kan orang keluar masuk lift, so saya kena tunggu betul-betul kosong lift tu. Dekat Cyberjaya, ni pemandangan dia cantik. So nak shoot video tu dia kena cari tempat yang estetik, cantik. So orang pandang pun dia macam wow. Dekat Putrajaya pula, dekat Putrajaya ni dia agak penat sedikit. Sikit je tak banyak sebab tiada minuman untuk minum. So kurang tenaga. Okay, cabaran dia first dekat Kuala Kangsar ni, macam apa saya punya scene dekat kedai runcit. Jadi kita orang nak tunggu para pembeli dekat kedai runcit tu keluar dulu, baru kita orang boleh buat, baru kita orang boleh syuting. Jadi dia agak lama juga lah, ada orang lepak dalam tu. Lepas tu kita orang kena sidai panas-panas kan. Tak boleh lah, tapi best lah, best. Dekat cyber ni semua sebenarnya nak buat dekat satu tempat tu. Tapi tempat tu dah membangun, jadi kita orang terpaksa tukar plan lah untuk shoot, untuk shoot video. Lepas tu dekat Putrajaya, dia punya cabaran satu. Kami sebagai exco kebajikan lupa nak bawa air. Jadi kami terima tomahan-tomahan daripada semua exco. Jadi kami kena terima dengan hati terbuka aja. Sebab itu memang salah kami lah. Bagi saya cabaran untuk video korporat kali ni adalah di mana cuaca yang panas kan. Selepas tu keadaan di mana perlu banyak angle untuk shoot. So dia makan masa jugalah. Tapi secara tak langsung menyeronokkan lah, walaupun penat tapi best lah. Itu harapan saya kepada anda semua. Saya harap anda semua dapat menerimalah video korporat yang dihasilkan oleh kelab kami dengan hati yang terbuka. Dan semoga video ni menjadi sumber inspirasi kepada semua kelab-kelab dan persatuan yang ada di Universiti Sultan Azlan Shah. Harapan saya untuk video korporat kali ni, saya harap bila mana video tu dah keluar kan, anda semua lihatlah, tonton video tersebut dan fahamilah apa yang kami ingin sampaikan kan. Okay, jangan lupa untuk like, komen dan share. Okay, ingat lepas dah tonton tu like, komen dan share tau. Itu harapan saya lah. Okay, saya harap dengan hasilnya video korporat Kelab Taha kali ini, siapa yang menonton dia mendapat inspirasi, terutamanya kaki tangan, pihak universiti, pelajar-pelajar, mahasiswa-mahasiswi.
Okey, jadi jangan lupa nantikan full video corporate kami Corporate Club Taha bagi sesi 2425 di channel YouTube Club Taha Yusas. dan saya harap anda semua boleh Like, comment and subscribe. Bye. Bye bye. bye bye.